DADDY datang tapi tak dapat jumpa. Fatah Amin mohon doakan kesihatan anaknya, Fatimah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon dan penyanyi sensasi, Fatah Amin, meluahkan rasa sedih apabila tidak dapat bertemu dengan anak perempuannya, Nur Fatimah Aisyah, yang kini kurang sihat. Fatah berkongsi bahawa beliau telah beberapa kali cuba mengunjungi rumah bekas isterinya, Nur Fazura. Namun usahanya untuk bertemu Fatimah tidak berhasil. Dah beberapa kali Dadi datang tapi tak dapat jumpa Fatimah. Kasihan Fatimah tak sihat, mohon doakan Fatimah semua. Fatah turut memuat naik gambar Fatimah sedang mengambil ubat di Instagram story miliknya, namun tidak menjelaskan penyakit yang dihidapi oleh anaknya itu. Untuk makluman, Fatah dan Fazura telah sah bercerai talak 1 pada 7 Oktober tahun lalu. Hasil perkahwinan mereka yang berlangsung sejak 27 November 2017. Pasangan ini dikurniakan seorang cahaya mata, Nur Fatimah Aisyah, yang kini berusia 4 tahun. Selepas perceraian, hak penjagaan Fatimah diberikan kepada Fazura, manakala Fatah diberikan hak lawatan dan bermalam.